wanita Kelantan ni ngotor jangok saja. Tapi ada kadang-kadang ada juga benda yang betul. Contohnya lah kan, ada kata, wanita Kelantan ni ngotor jangok saja. Pada pandangan saya, ada juga segelintir yang dia bukan ngotor, dia tidak kemah, dia selerok. Sebab apa dia selerok? Sebab wanita Kelantan ni suka nego, suka kijo. Macam-macam. Dia suka keluar rumah kijo gapo, jadi menyebabkan dia tidaklah fokus sangat kepada rumah. Tapi sejak akhir-akhir ni, setelah orang kata kalau orang jenis beragama, dia pastikan bersih, dia akan nyusum. Cuma kalau tengok, pasal apa? Banding contohlah, saya cerita pengalaman saya, banding dengan orang Johor contohnya. Orang Johor ni, cat rumah tiap-tiap kali gaya. Awak ada dah cat rumah setiap kali gaya? Tidak lah. Maknanya, di situ dia nampaklah macam kita ni tak apa kemah. Padahal dok, kita passion orang kita tak ada sebab gaduh kena nego. Awak benda lain. Ya. Jadi sebab itulah kadang-kadang orang silap faham sebab budaya hidup tu. Namun saya tengok pengalaman saya lah sejak daripada 10 tahun ke belakang ini termasuk masjid, banyak dah yang bersih. Apabila dia organize, educated dan dia tahu macam mana sebenarnya cara menyusun yang betul, cara susun ni. So banyak dah sebenarnya rumah yang agak bersih, kemas. Cuma kalau nak lawan orang Johor tu payah juga. Sebab orang Johor ni dia memang kemah dia gaji nyipir. Tak tahulah nak cerita bergana. Ya, kecil dia memang gitulah. Dia suka jadi suri rumah. Jadi kita tengok tak lawan dengan dia. Gitu. Dia bagi kemahan lagu tu. Tu pandangan saya lah. Betul. Mungkin kerana kesibukan. Gitu. Betul. Tapi satu lagi bila kata pasal Kelantan pengotor ni kan, wanita pengotor dan wanita pelacur. Sebenarnya dia dikaitkan dengan juga tulisan-tulisan orientalis dulu. Bila dia main Kelantan, dia tak menampakkan sisi agama tau. Sisi wanita Kelantan yang terpimpin. Kita ni antara negeri di Nusantara yang ada sultanah. Tapi dia tak tubik tu. Jadi orientalis suka tulis, apabila saya datang ke Kelantan, maka saya nampak pelacur, saya nampak pengotor, tapi rajin kijo, rajin nego. Jadi benda tu lekat sampai lo ni. Padahal benda tu, tapi kita ni sultanah kita.